tengok video sampai habis. Jangan skip, jangan scroll, sebab kalau korang skip, korang akan rugi besar. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya buat ziarah dan saya nak tunjukkan satu benda. Mana benda ni adalah yang ada dalam Masjid Nabawi berhadapan dengan makam Nabi. Sesuatu yang dia akan kekal sampai hari kiamat, tidak diubah dan tidak akan ditutup. Dan kalau korang nak tahu apakah dia, tolong jangan skip video ni dan repost and share video ni banyak-banyak, insyaAllah. Nampak tak atas tu ada tulisan? Nampak tak? Itulah had Masjid Nabi SAW. Maksudnya sampai ini je Masjid Nabi. Yang ni ditambah. Ini mimbar Nabi SAW. Ini mihrab Nabi. Mihrab Nabi, mihrab Abi Bakar. Ini mihrab Osman. Inilah makam Nabi SAW. Kurang. Apa yang tidak ditutup sampai hari kiamat tu belakang tu. Kau nampak tak ada sebuah tingkap? Kau kena tengok video ni sampai habis, sebab ujung video saya akan ceritakan apakah kisah di sebalik tingkap tersebut. Itu ialah tingkapnya. Itu ialah tingkap. Nak tahu dia punya cerita? Stay tune sekejap. Tunggu saya keluar daripada laluan beri salam kepada Nabi ni. Okey, baik, itulah dia tingkap salah seorang isteri Nabi, iaitu anak Umar Al-Khattab, Hafsah binti Umar Al-Khattab. Selepas kewafatan Nabi SAW, ketika pemerintahan Umar, Hafsah minta ayahnya Umar buat satu tingkap, kerana dia nak tingkap tu berhadapan dengan rumah Nabi ataupun jasad Nabi SAW. Dan diamanahkan ketika mana zaman Osman nak ambil tanah tu, sebab Osman nak besarkan lagi bahagian depan. Dan disebabkan Osman nak besarkan bahagian depan tu, Osman request daripada Hafsah, dan Hafsah benarkan atas satu syarat, jangan tutup tingkap tu. Dan Osman bayar pampasan, Osman besarkan masjid. Tetapi Osman tinggallah hari ini, tingkap itu tidak ditutup kerana telah diwasiatkan ataupun diamanahkan supaya tingkap itu tidak ditutup. Itulah dia sirah dan sejarah berkaitan dengan benda yang tidak akan ditutup dan kekal sampai hari kiamat. Okay, kalau korang rasa macam takjub dan sangat menarik cerita ni, komen Masya Allah kat bawah.